Hey, assalamualaikum, hey. Akulah Fizon si pemburu ikan. Bersama jala aku berjuang mencari ikan setiap sungai. Berkira hujan ataupun ribut, aku tetap teruskan. Pergilah cik ikut ayah tu. Go! Go! Ya. Jago ni. Eh, kasih perhatian dulu. Dekat. Masuk dalam dek. Ada opok kat sini tadi. Dalam kan sedut. Hey. Bau. Okey kan, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dunia Fizon. Yang baru singgah channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe. Yang dah subscribe itu ucapkan terima kasih. Okey kan, hari ni kita join pesta menjali ikan kan, dekat Lancang kan. Memang ramai orang kat sini kan. Alhamdulillah kan, kita bawa peluang mengikuti pesta menjali ni. Okey, kita jala dulu kan. Lagi kita tunjuk. Kita beli tu. Faham tak? Ada benda jemak. Okey, untuk makluman pada semua peserta, sempena pesta menjadi contoh ni, kita adakan pertandingan ikan terberat. Siapa yang memperoleh ikan terberat naik ke dalam bentuk timbang. Hadiah dari nombor 1 hingga nombor 8. Siapakah yang bertuah? Mana lelaki ikan yang besar boleh naik ke atas untuk sesi pemburuan. Kita sediakan hadiah hingga 8. Masa pengantaran ikan untuk pertandingan ikan terberat hingga jam 11 pagi sahaja.
Selepas jam 11 Ikan besar tak ada lagi kan? Aduh. kami takkan terima untuk penggurian. Tapi kebetulan boleh teruskan menjala ikan sehingga jam 5 petang. Mana yang rasa layak untuk bertanding dalam kategori ikan terberat boleh naik ke atas sebelum jam 11. Ramai orang di sini. Nanti kita tunjuk lah jala tu. Kecil Mana? Tak ada apa. Ada lagi yang ada bagian besar. Okey, boleh di atas. Kita ada daripada TV3, ada pertahanan yang masing-masing ni. Jangan kita ni apa ni? Kita pernah dia ni. Ada lagi. Masih ada lagi. Ini kenapa ni bang? Ambil ya. Wow, sama juga. Kap yang besar. Wow. Hari ini kita akan bawa bertanding ke kategori ikan terberat. Alhamdulillah ke. Konsep pertama ke video saya. Mantap ke mantap. Kena tumbuk ke? Dia tumbuk saya. Boleh balik dah. Awal lagi. Kuat ni boleh ni. Masuk montai kategori ikan terberat. Boleh. Dah. Dia tunggu saya kan. Lock sikit kamera. Ada yang daripada Faedah Bukit Campur. Yang mana bang? Sini ya? Indo. Faedah Bukit Taman. Sini daripada Triang. Betul ya. Ikan apa ni? Konsai. Sekejap dulu. Ikan lagi. Ada lagi ikan. Ikan yang terberat. Selesai datang. Saya kali keempat. Eh, Macam ni dia. kena cari jalan elok sikit. Sebab tu saya buat ni. Kunci kali tu tak buat ni. Teruk yang ada pakai ni. Ha. Ya. Dah, awak dah nombor 1 tu. Saya timbang ada besar. Dua paham pun ada. Mereka pun ada. Okey, timbang. Kita timbang. Banyak ah. Atas dulu. Tak ada. Cepat ada. Hey, jangan
dah geng. Ikan kedua geng. Saya monster juga. Mantap. Aiman. Adik, dekat sikit dek. Dekat sikit lah. Masih YouTube. Dari mana ni? Ha? Dari mana? Jenggu, kampung. Jengke? Jergo. Oh, Jago. Lancang ni. Oh. Masuk. Mantap. Okay, game. Berkira hujan ataupun ribut, aku tetap teruskan usaha. Dunia Fizon, itulah YouTubeku. Jemput tonton dan juga subscribe. Di sinilah kisah pemburuanku, bersama kawan yang sejiwa denganku. Sesiapa yang ingin menjala bersama, marilah kita turun sekali. Kita tak selek dan pilih bulu, semua orang kita sekutu. Akulah Fizon, mencari ikan di lubuk-lubuk. Pakai lampang, tenggas, tenggalan, kera dan haruan. Semua ikan aku sapu, janji happy dapat memburu. Fizon? Ya, Fizon. Dari mana ni? Di Fedah Lakum. Banyak dapat? Boleh lah sikit-sikit. Asal mana? Ha? Asal mana? Teriang? Ya. Ni Abang Madu tadi ya? Bukan ambil gambar sekali tadi? Mana dia pergi? Tu. Dah sini. Yang jaga ni hari sini. Tarik ke sini. Okey. Kita pegang macam ni. Pusing macam ni pula. Payahlah. Air tak turun-turun. Bagi barrier sikit. Tu lah. Tak. Ni. Mana ni? Tu. Tapi kepala dia bawah lagi. Oh ni. Tak tahu main peluk tadi. Ni. Orang mana main kecil itu tu. Tak. Kita bagi masa sebelah sini. Allah. Dah kata dah. Kecil-kecil orang lepas selalunya. Berat boh. Tausan sisik kasar. Sisik ala. Orang panggil ikan kak. Kata Ala. Boleh lah sikit. Boleh lah. RM70. Weh, kau pijak jaga kawan ni. Main kat lu ni. Duduk lagi. Okey, mohon perhatian kepada peserta memancing pakai KLW. Mohon kepada semua peserta memancing memakai KLW untuk naik ke pentas dan berhenti dari setia di kemah KLW. Sekarang ya, sekali lagi mohon kerjasama para peserta.
Okey, lama. Ada lagi kat atas. Ada kan? Ada. Ada sikit je. Banyak mana dapat? 2 ekor besar ni. Satu ekor besar. Sangkut dulu. Buatkan betul. Tahu dulu. Di mana bang? Di Rawang. Oh, di Rawang. Oh, jauh. Tak tahu luar negeri. Mana? Luar negeri. Ada tengok ni kan? Aduh, nanti kita tengok ikan. Cari badu. Mana badu? Ada sana. Ada. Depan ada. Ajak dia pergi jala. Kat besi. Dia main kat Bukit Laleh. Cangkut Okey, kita masih ada 10 minit ya. 10 minit lagi. kayu. Kepada pemilik ikan yang tidak layak dipertandingkan, boleh ambil ikan masing-masing ya. Okey. Kami mohon ya kepada pemilik ikan yang tidak layak untuk dipertandingkan, bolehlah ambil ikan masing-masing. Kalau memang takut ikan ni jangan dihilangkan ke. Ya. Padi dia bawa kayu getah pula. Kau ambil sikit je, orang ni ambil banyak. Ambil kamu mana ni? Ayo kok. Apa rokok tak apa ni? Jangan lupa YouTube. Apa benda? Junior Fizon. Dah YouTube ni. Junior Fizon. Dunia. Oh, subscribe dah. Junior tengok. Tadi kau dah bantai dengan Bandu tu. Bandu ya tadi Bandu. Kau dapat tadi. Kena 7 kilo. Warna kecil. Video sikit lah. Okey, tak apa. Ambil. Balik tu basuh senang. Tadi dia mudah pecah. Terima kasih. Okey. Masuk. Abang buat vlog ke bang? Oh. Apa abang? YouTube ke apa? Oh, ini tiga. Apa nama? Junior Fizon.
Okey, kali kedua kan. Ambil 5 ekor seorang lah. Sudah. Jadi 3-4 kilo punya. Besar juga tu sandal. Oh. Makan sikit bang. Tunjuk ikan, ikan. Tunjuk ikan bang. Bang, tunjuk ikan bang. Bang, nangis. Oh, dari mana? Ikan. Dari mana? Ayah. Dari mana? Dari Lakum. Oh. Bandar Lakum. Itu ber. Ibu. Ayah. Ayah. Apa ikan? Okey gen, alhamdulillah korang tengok ni gen. Sekarang ni lebih kurang pukul 5. 5.30 gen. Dah tak ada orang dah gen dekat Pesta Menjala Estate Ikan Paya Cempaka. Betul-betul tepi highway tu. Highway. Okey gen, rasanya cukup setakat ni video saya. InsyaAllah guys, saya akan tunjuk sedikit sebuah video kita ada tangkap ikan juga kat sini lagi. Saya pun menjala ke kan. Adalah sedikit rezeki untuk kita pada hari ni. Okey gen, InsyaAllah kita akan jumpa di event yang seterusnya gen. Pesta Menjala. Ada 2 lagi tempat gen yang korang kena stay tune, korang kena tunggu. Nanti tarikh dia kita akan bagi tahu lah. Korang kena follow je saya. Apa-apa ni kita update. Kalau bukan dekat YouTube, korang boleh follow saya dekat Facebook. Facebook nama saya sama dekat Dunia Fizon. Okey gen, kita jumpa di hari lain dan video lain. Okey gen, Assalamualaikum, bye bye. Memburu ikan bersama jala, aku berjuang mencari ikan di setiap sungai. Berkira hujan ataupun ribut, aku tetap teruskan usaha. Dunia Fizon, itulah YouTubeku. Jemput tonton dan juga subscribe. Disinilah kisah pemburuanku bersama kawan yang sejiwa denganku. Sesiapa yang ingin menjala bersama, marilah kita turun sekali. Kita tak selek dan pilih bulu, semua orang kita sekutu.
Itulah Fizon, akulah Fizon, mencari ikan di lubang.